kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang yang maksum, orang yang the perfect man. Tapi ada tak orang yang sakit hati dengan dia? Ada. Sampai sekarang pun daripada Masya Allah. golongan kufar kan. Tapi Rasulullah dah maafkan itu semua. Allah. Assalamualaikum everyone. Selamat datang ke Cakap Masjid. Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk kali ini semakin dekat dengan kita mengharapkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Every time it's Ramadan, we like, how to get these nights, kan? Kita dengan Ustazah Tengku Madiha untuk Cakap Masjid kali ini for the first time ever. Masya Allah. InsyaAllah the first of many. Ini paksa Ustazah, dia dah macam the first of many, insyaAllah Ustazah. Ustazah, selamat datang ke Cakap Masjid. Terima kasih. Masya Allah, Ustazah. Terima kasih. Ustazah, first and foremost, I think every single time bila kita cakap pasal Ramadan, bila at the end tu, permulaan dia macam, macam lembaga malai, tiba-tiba je nak dekat last 10 nights. And ramai yang nak speed up, macam nak kejar sangat last 10 nights ni kan. Mungkin Ustazah dapat kongsikan kita, for the the initial part, apakah artinya sebenarnya Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pun dah melalui 2 fasa lah daripada bulan Ramadan ni. The first two dah 20 hari yang berlalu ya. Kita insya-Allah akan masuk yang the last lap lah ni. Sepatutnya bila kita dah sampai kepada last lap ni, kita more mujahadah lagi. Kita lagilah berusaha untuk kita mendapatkan rewards yang dalam Lailatul Qadar ini, insya-Allah. Masya-Allah. Mujahadah tu usaha Ustazah. Betul. Wah, cantik Tapi dia mesti ada dia punya a bit of different from usaha Dia punya tu. So, lebih usaha tu berarti lebih dekatkan diri dengan Al-Quran, dengan tambahkan lagi ibadah-ibadah kita yang lain contohnya. Dan soalan yang saya first time ever saya tak pernah ajukan dalam Cakap Masjid adalah, apakah antara amalan-amalan yang bukan mendekatkan tapi yang boleh menghalang kita dari Lailatul Qadar, Ustazah? Sebab I did not know there were amalan yang boleh menghalang kita. Okey, perkara ni adalah disebutkan ya dalam kitab Targhib wa Tarhib. So ada juga yang kita boleh terlepas pandanglah perkara ni ya. Jadi ada disebutkan kalau orang yang dia mood minum khamar, yang dia sorry to say minum arak ya, dia mabuk, dia tak sedar malam tu malam Lailatul Qadar. So dia terlepaslah daripada nak mendapatkan rewards pada malam Lailatul Qadar tu. Selain daripada itu, orang yang derhaka kepada ibu bapa. So kalau kita masih ada lagi ibu bapa kita, kita sebolehnya lah kita berbuat baik kepada ibu bapa kita, berkhidmat kepada mereka. Selain daripada itu, ada lagi 2 lagi golongan, iaitu orang yang qati'ur raham, orang yang memutuskan silaturahim. So misalan kita ada pernah putuskan silaturahim pada masa yang lalu tu, kalau boleh kita sambungkan semula. Kalau kita dah tak mampu nak sambungkan semula, tak apalah, kita teruskan dan kita mendoakanlah yang terbaik untuk orang tersebut. Dan yang terakhir ialah orang yang musyahin. Orang musyahin ni apa? Orang musyahin, orang yang ada rasa dendam dalam hatinya. Jadi kita nak menghadapi malam Lailatul Qadar ni, kalau boleh kita lepaskan bebanan-bebanan ni semua. Kalau ada rasa dendam hati dengan seseorang ataupun ada rasa yang tak enaklah dalam hati tu, kita lepaskanlah perasaan tu semua, sebab kita nak meraih yang lebih dahsyat lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nakkan keridaan Allah, nak pandangan Allah terhadap diri kita, insya-Allah. Masya-Allah. Dia macam okey, dia tak ada list, but it's very hard actually Ustazah. Betul. Macam especially bila Ustazah katakan yang akhir sekali tu musyahin. Musyahin tu adalah macam perasaan yang kurang, dia macam perasaan tak puas hati. Betul. Dengan seseorang tu. Dan sering kali perasaan puas hati ni kadang-kadang especially it's harder bila orang yang kita dekat, yang rapat dengan kita. Kalau orang yang kita tak rapat sangat, mungkin kita macam unbothered. Tapi orang yang kita rapat tu lah yang macam macam gini kan. Padahal kita tahu pandangan Allah SWT itu sangat besar dan it's the biggest gift untuk kita terima. Any tips Ustazah? Tips dia, you have to look at the bigger picture lah pada saya. Mungkin banyaklah pendapat orang lain di luar ya. Tapi pada pandangan saya, tak apalah, kita look at the bigger picture. Dunia ni pun sementara je Kak Fiza. Allah. Kan berapa lagi tahun kita nak hidup?
mungkin kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, berapa lama lagi kita expect nak hidup? Mungkin sampai 50 tahun lagi lah kan. Max Tapi lah. itu Kalau- max lah. Itu hayat kita dekat dunia lah. Allah. Setakat tu saja. Tapi dengan Allah SWT yang kita nak hadapi ni, perjalanan kita nak menuju Allah ni lagi panjang lagi. Kita ingat lepas kita mati dah habis lah dekat situ kita. Tapi sebenarnya panjang lagi perjalanan kita akan menghadapi Allah SWT. Jadi saya nasihatkan kepada terhadap diri saya dan kepada semualah yang mendengar cakap masjid pada hari ini. Masya Allah. Kalau boleh kita lepaskanlah bebanan dalam dunia ni ya. Jadi kalau ada sakit-sakit hati tak apa. Kita look at the bigger picture. Paling senang sekali kita maafkan semua orang. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak ada dendam dengan siapa-siapa. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang yang maksum, orang yang the perfect man. Tapi ada tak orang yang sakit hati dengan dia? Ada. Sampai sekarang pun Masya daripada Allah. golongan kufar kan, ada yang sakit hati dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah dah maafkan itu semua. Allah. Itulah contoh kita yang terbaik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sedih masa dengar. Kan? Kalau tak dapat semua, sikitlah. Kalau nak let go semua tak boleh juga kan. Masya Tapi Allah. let go sikit-sikit pelan-pelan Wow. dan semuanya kita serahkan pada Allah SWT. Masya Allah. I thought that was very beautiful, Ustazah. InsyaAllah khair. Macam Ustazah sharing a story and I feel like kadang-kadang antara perkara yang buat kita sedih, ketekilan, rasa macam marah adalah kadang-kadang social media kan. Macam ataupun bukan social media saja, work setting antara kawan-kawan. And you feel like, why do you hate me? I've never even met you. I tak pernah jumpa you. Bukan kawan, kita bukan member pun. Mungkin I kenal you kenal I, tapi kenapa you nak cakap buruk pasal I? So you rasa that anger. Then when you shared about Rasulullah SAW, like Betul people kan? have never met him yang memfitnah dia, and then he forgives them. Allah, that gives me a perspective of like, what is our problem? Apakah betul? Adakah masalah kita sangat besar sampai kita tak boleh maafkan orang tersebut? Ya Allah, Allahu Akbar. Okey Ustazah, tadi Ustazah kongsi tentang amalan yang boleh menghalang kita dari dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. I rasa it gives us a perspective that Lailatul Qadar ni bukan sahaja kita nak kejar, tapi untuk kita reflect apa yang kita buat yang boleh menghalang kita dari merasakan. Sometimes, ni I feel Ustazah, kadang-kadang terasa macam komen nanti on the next day of Lailatul Qadar, macam rasanya macam nanti dekat Instagram kan, katakan dekat social media, people like, was it that night? Sejuk I'm like, sejuk ke malam tu? And now I'm like, maybe I was not allowed to feel that night. Dia sedih pula kan. Maybe it was there but you do not feel it. So it's time for us to muhasabah diri for the previous years that we were like macam mungkin I tak merasakan. Dan on top of that Ustazah, kalau kita cakap pasal usaha kita pula untuk mencari, what are some of the amalan yang kita boleh amalkan untuk kita mengharapkan sangat kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So dalam bulan Ramadan, the peak COVID is malam Lailatul Qadar lah. Actually malam pertama malam pertama Ramadan pun dia Lailatul Nazrah, malam yang Allah SWT melihat kepada hamba-hambanya. That's why masa nak masuk Ramadan tu kita pun usaha lebih. So banyak kan yang masa nak masuk Ramadan kita dah berazam nak read more Quran, for example. Kita nak kita nak solat, for example. Nak Kalau macam nak kita, every night tarawih. So masa kita masuk tu kita dah pasanglah dengan niat-niat yang baik. Kalau masih kalau belum sempat lagi, sekarang ni kita boleh pasang niat-niat yang baik tersebut untuk kita mendirikan solat, untuk berpuasa dengan cara yang Allah SWT akan ridainya. Nazrah tu apa arti Ustazah? Nazrah tu pandangan Allah SWT. So on the first On the night, first night, is Lailatul Nazrah. Lailatul Nazrah. Masya Allah, my first time. Tahu. Mungkin kita pun dah terlepaskan perkara tu. Tapi don't be sad sebab insya-Allah akan datang ni malam Lailatul Qadar kan. Itu pun malam yang Allah SWT akan pandang kepada hamba-hambanya. Tapi kita nak tahulah bila malam Lailatul Qadar ni dia dalam 10 malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jadi para ulama pun ada banyak mereka punya pendapat, ada sampai lebih daripada 40 pandangan bila malam Lailatul Qadar. Jadi yang paling masyhur sekali lah itu yang kita terima daripada Al-Imam Ghazali ya, daripada kitab I'anatul Talibin.
apabila Ramadan kita tu, bila kita nak tahu Lailatul Qadar tu, kita tengok bila startnya Ramadan. Jadi kalau kita start Ramadan tu, for example hari Ahad ataupun hari Rabu, malam Lailatul Qadar adalah pada 29 Ramadan. Ini dia punya dia dah berikan macam apa, satu kaedah lah, dia dah siapkan satu sistem lah, Imam Ghazali. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Dia pun seseorang yang Masya Allah lah, Imam Ghazali ni. Selalunya orang 29, ujung-ujung tu orang dah tak pasal kisah bola lip dah. Orang dah macam last gathering together makan-makan. Oh, Masya Allah Ustazah. Nanti every I will call you Ustazah untuk malam ni. Kita ingatkan. Kita ingatkan. Please Ustazah, Insya Allah. Ini kita kan macam priceless gift untuk ada kawan-kawan yang mengingatkan kita tentang kemungkinan ini adalah malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Kita tak terlepas satu pun lah. Kak Fiza ingat tak bila kita start Ramadan? Hari apa kita start puasa? Thursday. Hari Thursday kan? Berarti Rabu malam tu adalah Lailatul Nazrah. Yes, betul. So kiraan dia adalah tahun ni juga 29 lah. Bukan, jadi tahun ni kalau kita mula hari Thursday, daripada kaedah Imam Ghazali ni, malam Lailatul Qadar akan jatuh pada 25 hari bulan Ramadan. 25 hari bulan Ramadan, kita cek sikit 15 Mac. Ni pun dah budak-budak dah musim cuti sekolah kan. Jadi kita insya-Allah lah semua kita berpeluang lah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hari pun hari Ahad. So tak semua orang kerja kan hari Ahad. Ya. Jadi kita boleh besok sama-sama. Berapa ni aku? 15 Mac. 15 So Mac. malam before that 14 hari bulan Mac tu, daripada after maghrib sampai terbit fajar 15 hari bulan tu, itulah malam Lailatul Qadar. So 14 to 15 lah. 14 to 15 Ambil. insya-Allah. Tapi kita usaha lebih. Betul. Dan mengharapkan kita akan tapi nak sentuh satu lagi juga. Ustazah. Kalau kita lihat Saudi, dia mula puasa hari Rabu. Jadi dia akan jatuh dia punya Lailatul Qadar 29 hari bulan Ramadan. Jadi towards the end tu lah. Towards the end. So daripada segi Ibn Abbas pula, Ibn Abbas dia berpendapat Lailatul Qadar tu dia tak berubah, sentiasa 27 Ramadan. So memang banyak pendapat lah. Jadi kita boleh daripada pendapat-pendapat ni kita boleh dapatilah supaya setiap malam daripada malam 10 malam terakhir tu kita lebihkanlah usaha. Kalau dulu kita tak banyak solat, kita banyakkan solat. 2 rakaat solat qiyamul lail, solat tahajud, ataupun kita boleh solat sunat hajat kan. Selain daripada tu, kalau kita ada kelapangan daripada segi kewangan, boleh kita menderma. Kalau biasanya kita menderma $1, $2, kita tingkatkan pada malam-malam terakhir ni kita dermakan $5, $10. Kalau lebih lagi, itu lebih bagus Kak Fiza. Dan malam Lailatul Qadar ni apa yang Allah janjikan, pahalanya beribadah seperti dalam 1,000 bulan. 1,000 bulan tu kalau kita kalau kita bagikan, dia dalam 83 tahun lah estimation lebih dia lama tu. dia nyawa kita. Masya Allah kan. Tu kira apa, hack ibadah. Kita umat Nabi Muhammad SAW, kita umur kita tak panjang. Kalau kita lihat pada umur Nabi, Rasulullah SAW wafat pada umur 63 tahun. Jadi umur umat Nabi Muhammad ni memang tak panjang. So apabila kita dikurniakan malam Lailatul Qadar ni, dia satu hack lah untuk kita pun beribadah lebih lagi. Umat-umat yang terdahulu seperti Nabi Nuh alaihissalam ya, dia punya umatnya dapat hidup lebih lama lagi, ada sampai 1,000 tahun dan lebih lagi daripada 1,000 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, dia punya lifespan dia dah turun sikit lah, dah pendek. Tapi alhamdulillah adanya bulan Ramadan, adanya malam Lailatul Qadar, kita accelerate sikit untuk kita pun mendapatkanlah pahala-pahala tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, Ustazah, I think hari ini saya belajar banyak sangat pandangan yang saya belum dengar sebelum ini, Masya Allah Ustazah. Semoga pandangan Ustazah ni dapat memberi kita that hope that kita boleh mencari. Sometimes ambiguity or like macam vagueness makes us feel like kita tak akan jumpa, especially macam
kita yang mungkin tahun ni first year lah yang you tengah you rasa the value of Ramadan, and sometimes you get overwhelmed dengan work and busyness, dan you rasa macam ada yang kerja shift, ada yang business untuk Ramadan, and they feel like I don't think this is my year, for example kan. Tapi dengan pandangan Ustazah, insyaAllah Ustazah Madiha, insyaAllah kita rasa macam okay, if I cannot do for all these nights, let's try untuk tiga malam ini contohnya. Semoga Allah sees your effort and your sincerity dan memudahkan kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin before we close for this episode Ustazah, untuk cakap masjid, any other like macam any last heartfelt message pada mereka yang rasanya this year untuk Ramadan mereka nak rasakan manisnya Lailatul Qadar tu. Mungkin before this they have never felt it. Jadi kalau kita first time lah ya, kita pun dah dengar pasal malam Lailatul Qadar ni, kita pun nak rebutlah kita pahala-pahala dalam malam Lailatul Qadar tu. Jadi malam Lailatul Qadar ni kita hidupkanlah dengan banyaknya beribadah. Contohnya kita hanya mampu untuk melakukan baca Al-Quran, for example. Kita seorang ibu yang busy, for example, ya. Tapi itu je yang kita termampu buat, nak baca Al-Quran ni. Okey, you baca Al-Quran. Asalkan you hidupkanlah malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Jangan kita biarkan malam Lailatul Qadar tu pergi begitu sahaja. Kalau you dalam keadaan yang uzur, for example, ya, kita perempuan dalam keadaan uzur, kita berdoa banyak-banyak, ya. Kita boleh berdoa dan kita boleh berzikir dan kita memberi orang makanan untuk berbuka. Itu I think paling simple. Tapi kalau ada kemampuan, okey, silakanlah you boleh lakukan perkara tersebut. Kalau you tak mampu nak lakukan perkara tersebut, kita buat apa yang within our means, apa yang kita boleh buat daripada dalam situasi kita lah. Yes. Masya-Allah. Kak Fiza, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang perlu aku buat? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan, kalau kau jumpa Lailatul Qadar, kau berdoa, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu paling simple lah Kak Fiza. Kalau kita uzur tak dapat solat ke apa kan, kita banyak-banyaklah mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk diri kita sahaja, untuk ibu bapa kita, untuk adik-beradik kita, sahabat-sahabat, guru-guru kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua, insya-Allah. Allahumma amin. Kadang Ustaz, kadang kita macam like, aku nak minta maaf untuk orang lain, sibuk sangat, tapi dia aku ni aku tak doakan untuk kemaafan. So kadang kita rasa dengan doa pun kita lokek. Macam I nak minta doa maaf untuk diri I je. So how do we tell people the beauty of asking for forgiveness untuk orang lain juga Ustazah? Itulah, dalam sebuah hadis, kalau kita doakan untuk orang lain, malaikat pun mengaminkan dan doakan untuk kita juga yang mendoakan. So this should motivate you banyak-banyak berdoa untuk orang lain. Misalnya kalau kita doa, ya Allah, kalau kita tahu kawan kita dalam kesusahan, ya Allah berikanlah kawan aku Fiza ni kemudahan, kesenangan, berikanlah dia pembukaan. Masya Allah. Malaikat yang dengar pun dia akan aminkan untuk kita juga. Masya Allah. Takkan you tak nak kan, you doakan untuk kawan you, tapi malaikat pun doakan you juga. Memang itu Masya memang Allah. Plus lagi lah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan terlepas peluang lah. Mungkin kita fikir, buat apa nak doakan untuk orang lain, kita doakan untuk diri kita lah, kita pun susah kan. Jadi kita jangan, Alhamdulillah lah agama kita ni agama yang bukan yang selfish lah Kak Fiza. Betul. Senang cakap So kita macam the more you give, the more you get, insyaAllah. So InsyaAllah lah, kita pun sama-sama. Kalau kawan kita senang, kita pun senang kan. Kita pun happy tengok dia. Betul. So kita pun insyaAllah akan mendapatkan kesenangan tersebut. That's true. Thank you. Ini dia Ustazah Tengku Madiha untuk Cakap Masjid pada first time ever. Dan kita akan bersama Ustazah lagi untuk episod seterusnya insyaAllah. Dan salam Ramadan.